Dr. Zainatul melihat dirinya sebagai contoh untuk masyarakat untuk tidak menolak dalam membantu mereka yang kesusahan. Bagi beliau, belajarlah untuk merasakan dan memahami tentang indahnya berbuat baik. Tadi doktor ada sebut mengenai NGO kan ataupun khidmat masyarakat kan. Mungkin doktor boleh kongsikan peranan doktor dalam melibatkan diri dalam khidmat masyarakat? Saya mula dalam memang ini rutin harian saya lah. Saya rasa dah sebati. Sukarela ni bermaksud saya orang yang sensitif sebenarnya. Saya tak boleh tengok orang susah. Itu masalahnya, saya tak boleh nak tengok orang susah. Sebab tu saya selalu berkata kepada, bukan saja kepada suami, ibu bapa, anak-anak saya semua, saya selalu kata sebenarnya bukan saja mereka gunakan saya, masyarakat ramai gunakan saya. Mula-mula mereka tak faham, tapi lama-lama mereka faham. So mereka simpati, mereka menyokong. Itu kebaikan saya sebenarnya. Ya. Wanita kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak membantu? Dengan ilmu kita boleh membantu. Itu pertama sekali. Yang keduanya ialah tahun 2008. Saya ingat lagi saya buka surat khabar dan saya melihat rumah saya kasih pada kira malam. Saya ingat lagi saya pergi ke Kuala Lumpur. Saya mencari pengasas itu Hajah Ashrifah Adlan. Saya bertanya kenapa adalah masalah rumah dan sebagainya, mereka perlu berpindah. Sejak pada 2008 itulah sehingga ke hari ini memang saya sentiasa bersama dengan mereka. Dengan yang ibu-ibu tunggal ni, saya bawa mereka ke Baitul Mal, bawa mereka ke Putrajaya Sumpah, kan? Pergi buka buku e-commerce, benda-benda semacam ini. Untuk yang anak-anak ini pula, anak-anak remaja lah terutamanya, banyak yang rumah kebajikannya ialah masa-masa dera seksual. Selalunya apabila saya bersama dengan mereka, yang pertama sekali saya takkan tanya apa soalan kepada mereka. Saya akan jumpa mereka, saya akan bawa mereka ke satu bilik, saya akan peluk mereka. Saya satu je pekerjaan saya sebenarnya, saya cakap, saya kata mama faham. Macam tu juga dengan ibu tunggal. Ibu tunggal wanita-wanita yang bermasalah, saya akan pegang tangan, saya kata saya faham. Bila saya katakan begitu, mereka akan ceritakan segala-galanya. Saya sendirinya. Dan mereka sebenarnya wanita-wanita bermasalah, anak remaja ni, mereka bukan nak orang membantu mereka, mereka nak orang faham saja. Bila tidak faham, mereka akan didesak tekanan macam tu soalan. Okay, doktor, untuk menjadi seorang wanita yang berkejaya, yang cukup berbakat, lemah lembut orang ni kan, siapa yang menjadi ikon ataupun inspirasi doktor? Bercerita tentang pengorbanan amat menyentuh hati beliau apabila mengenang pengorbanan ibunya dalam membesarkan beliau serta adik-beradik. Kami ada 6 orang adik-beradik, saya yang sulung. Mungkin saya tegas kerana saya sulung. Ibu dan ayah selalu mengatakan saya contoh kepada adik-adik. Jika kakak masuk universiti, 5 orang adik akan masuk ke universiti. Gitu. Jadi jika elok kakak, eloklah semua adik-adik. Baik dari segi akhlak. Jika kakak kuat, adik-adik akan kuat. Ibu saya ni, kenapa saya kata dia inspirasi saya? Sebab kerana beliau bekerja. Dalam kepenatan beliau bekerja, beliau masih boleh menguruskan keluarga yang kami semua ni. Kan kami kecil-kecil pada ketika itu, nakal kan. Kami orang miskin dulu. Saya dulu ketika di UKM, saya dapat tawaran sebenarnya sebab habis SK dulu kan, untuk melanjutkan pelajaran berijazah. Tapi mak bagi tahu, dia kata ijazah sabar dulu, dia kata bagi belum adik-adik lagi masuk universiti kan. Kemudian barulah Aida sambung belajar kan. Saya sabar sehingga adik saya yang terakhir, 2 adik perempuan saya juga sudah berjaya dapat PhD. Adik terakhir saya, bos saya kelima, besarkan universiti dan di Kuala Kangsar. Barulah saya menyambungkan pelajaran saya. Sebab tu saya lambat menamatkan pengajian PhD saya, dapat tahun 2018 daripada UMC itu. Bagi Puan Zainatul, pengorbanan beliau adalah berhenti seketika dari menyambung pengajian kerana masalah kewangan dan memberikan ruang kepada adik-adik beliau untuk menyambung pelajaran. Waktu sebelum saya ke Malaysia, saya kontak dia, tanya-tanya tentang Malaysia culture, study di Malaysia bagaimana, kemudian dia bagi informasi dan saya berangkat ke Malaysia.
Malaysia karena bantuan dia, dan akhirnya setelah udah sampai di Malaysia 2 semester kemudian kita harus pilih supervisor, dan Dr. Senatul jadi supervisor saya. Dan sekarang saya dah selesai master atas berkat bimbingan dia lah. Untuk para wanita, kejarlah impianmu meskipun itu jauh. Namun, jangan lupakan orang-orang yang kita sayangi. Sifat kasih sayang kepada adik-adiknya menjadi contoh untuk adik-adiknya berjaya seperti Dr. Zainatul Syahidah. Wanita ni satu je kalau orang kata macam mana wanita nak jadi kuat. Saya mungkin boleh bagi tips kot. Kita kena bagi orang rasa gembira. Itu sebenarnya kegembiraan orang itu kita ambil, itulah kebahagiaan kita. Kita cuba bagi orang gembira. Orang lain gembira, sesiapa pun, lelaki atau perempuan, insya-Allah bila orang lain gembira, itu akan jadi kebahagiaan kita yang Allah berikan kepada kita yang kita tak tahu. Nah, itu macam mana dia hadir. Mungkin kesihatan, mungkin kasih sayang, kita kena sedia suami yang baik, anak-anak, hebat dan sebagainya, dan keluarga yang perempuan yang baik, kawan-kawan semua ini saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita mesti berbaik dengan takdir. Kita kena berbaik dengan takdir kita sendiri. Kita mesti sayangkan diri kita, dan kita mesti bagi orang yang gembira. Sekiranya kita masih berpeluang untuk bangun di pagi hari, itu artinya Tuhan masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Kata-kata dari bapa kepada figura kita pada kali ini membuatkan figura ini lebih yakin dengan pilihan hidup yang dipilih.